Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir Ashraf bin Abdullah. Tujuan saya ingin melakukan rutin sebelum memandu RSM. Pastikan brek tangan ditarik. Melaraskan tempat duduk sambil menekan clutch. Menentukan kedudukan tangan pada steering. Melaraskan cermin pandangan belakang, cermin sisi kanan dan kiri agar kelihatan jelas. Tolok suhu enjin, tolok bahan bakar, lampu amaran brek tangan, lampu amaran bateri dan lampu amaran minyak enjin kesemuanya berfungsi. Memastikan giar dalam keadaan bebas sambil menghidupkan enjin dengan menekan clutch. Lampu hadapan berfungsi. Lampu isyarat kiri dan kanan berfungsi. Lampu hazard berfungsi. Pemancut air dan pengilap cermin berfungsi. Horn berfungsi. Menguji dan memakai tali pinggang keledar. Sekian, terima kasih.